Dah nak Ramadan ni, dah bayar fidyah ke belum? Tahu tak siapa golongan yang kena bayar fidyah ni? Yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan puasa tetapi tak sempat nak menggantikan pada Ramadan yang seterusnya. Contohnya, Ramadan yang lepas, dia tinggalkan puasa. Tapi dah masuk Ramadan yang mendatang, seterusnya, dia masih lagi tak ganti puasa. Makanya, orang ni wajib bayar fidyah dan wajib ganti puasa. Yang kedua, orang yang uzur dan tak boleh berpuasa dah. Orang yang sakit lah, orang tua. Yang ketiga, orang yang sakit kemudian dia tiada harapan sembuh. Maka orang ini pun wajib fidyah. Yang keempat, perempuan yang datang haid, dia tak puasa Ramadan kali ini dan dia tak sempat nak ganti pada Ramadan yang akan datang. Makanya, dia pun kena ganti puasa dan bayar fidyah. Yang kelima, perempuan yang sedang dalam keadaan hamil ataupun yang sedang menyusukan anak. Namun, dia bimbang akan keselamatan anak yang dikandung tadi dan juga anak yang sedang disusukan. Berapakah kadar bayaran fidyah? 1 hari bersamaan RM4. Kalau 7 hari tinggal bersamaan RM28. Mari bayar fidyah bersama Ihsan Fidyah. Kami akan salurkan fidyah ini kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukan di seluruh dunia. Klik link di bawah untuk maklumat lanjut.